Ada yang bertanya dengan saya, emas tengah tinggi, perlu ke? Wajar ke untuk menabung emas sekarang ni? Jadi ada 6 sebab yang anda perlu jadikan simpanan emas ni sebagai satu simpanan alternatif yang tak asing lagi. Sebagaimana yang kita tahu, harga emas ni meningkat untuk jangka panjang. Ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan logam bersinar kuning kemasan ni semakin diminati ramai. Jadi, selain daripada sebab faktor harga, ada tak faktor-faktor lain yang membuatkan emas ni sesuai untuk dijadikan simpanan? Jawapannya ada, tuan-puan. Antara sebab-sebab lain emas sesuai dijadikan simpanan, yang pertamanya adalah sebagai perlindungan kita. Setiap rungutan yang kita dengar mengenai kenaikan harga barang dan perkhidmatan selama ni sebenarnya berpunca dari inflasi. Inflasi bermaksud kuasa beli duit kita semakin susut. Jadi, untuk melindungi simpanan yang semestinya untuk kegunaan masa depan, kita mesti backup simpanan kita dengan sesuatu yang kalis inflasi. Emas terkenal sebagai medium kalis inflasi kerana nilainya yang stabil dapat mengekalkan kuasa beli dalam jangka yang panjang. Yang keduanya, emas ni mudah untuk dicairkan. Menyimpan dalam bentuk emas seperti ini secara tak langsung mengajar kita untuk menyimpan secara bermatlamat. Apabila matlamat simpanan kita tercapai, emas tadi mudah untuk kita tukar kepada bentuk wang tunai yang mudah kita nak guna. Kenapa mudah? Kerana permintaan terhadap emas sentiasa tinggi, terutamanya di kedai-kedai emas, kedai pajak gadai dan peminat emas. Yang ketiga, emas ni boleh dijadikan sebagai modal pusingan. Bagi peniaga, emas ni boleh dijadikan modal pusingan. Bila perlukan duit untuk rolling, pajak je emas ni untuk diarahnukan untuk dapatkan pinjaman. Bila dah selesai urus niaga, tebus balik emas tu. Akhir sekali, kita masih ada emas yang kita jadikan modal pusingan dan keuntungan tunai hasil daripada bisnes kita. Dan yang paling penting, duit modal kita tak akan bocor. Jadi, modal bisnes kita tu akan lebih selamat dalam bentuk emas macam ni. Yang keempatnya, emas ni aset mampu milik dan mudah alih. Ini kerana kemampuannya untuk bertahan lebih lama dan mudah dialihkan berbanding aset-aset besar yang lain seperti tanah atau rumah jika berlaku bencana alam. Selain itu, pemilikannya pada harga yang berpatutan dari serendah harga 1 gram ataupun RM100 dan mudah juga untuk menjadikan ia satu aset yang semua mampu milik. Yang kelima, sendiri punya, sendiri yang uruskan. Kita beli sendiri emas ni, kita simpan sendiri dan kita urus sendiri simpanan atau aset kita ni. Tentunya lebih meyakinkan berbanding diurus oleh pihak lain atau pihak ketiga. Sama ada anda menyimpannya di rumah atau di peti simpanan iaitu safety deposit.